Pakcik, kita pusing balik lah. Aku duk sedap hati. Hang ni berani, aku ikut je lah. Tapi rasa lain macam tu. Kalau tak ada orang, nasi tadi siapa hidang? Hang tengok tu. Lauk masih panas. Hangpa main lambat. Warung aku memang buka sampai bila-bila. Woi, siapa pula buka lampu Ustaz ni? Tadi gelap kot. Jangan kata warung ni ada penghuninya pula. Apa hangpa duk terjegat depan warung aku ni? Aku balik ambil kunci je tadi. Yang hangpa duk kalut sangat pasal apa? Ingat hantu warung tadi. Malu aku Alah hai. Kucing aku lah tu. Hampa dua ni penakut betul. Ayah. Lembu ayah hilang seekor. Pi mana tak tahu ni. Hilang pula dah. Aduh, lewat malam dah ni. Hangpa dua ikut aku cepat. Lembu ni kalau hilang, satu kampung kacau. Tak habis-habis kerja malam ni. Jom je lah sebelum jadi benda pelik lagi. Benda apa tu? Jangan kata lembu tu bukan lembu biasa no. Tapak lembu ke ni? Macam besar lain macam je. Hang jangan duk pi dekat sangat. Kita ikut pelan-pelan. Jangan buat bising. Weh, bunyi apa tu? Diam Ustaz. Bunyi tu makin dekat. Kalau bukan lembu, aku nak balik dah ni. Ni, bukan lembu biasa ni. Weh, ni lembu saka ni. Aku tak pernah bela lembu lagu ni. Ya Allah, benda tu makin dekat. Aku dah kata, ni bukan lembu biasa. Kalau apa-apa jadi, maafkan aku hangpa. Lembu rupanya. Aku ingat lembaga. Rupanya lembu betul no. Alhamdulillah. Nasib baik hangpa ada. Terima kasih hangpa semua yang ikut cerita Hero Kampung dari mula. Kalau hangpa suka cerita kampung kami, jangan lupa subscribe.